Apa masalah kesihatan Kidin yang Kidin buatkan Kidin ambil Life Nutrix Nutrika? Okey, ada dua. Yang pertama ialah sakit lutut. Kita ada osteoarthritis. So maksudnya di antar tulang tu kan, dia dah rapat dah tu, dia punya synovial fluid tu pun dah kurang kan, so dia berlaga-laga kan, so bila kita nak sembahyang pun rasa susah lah. Okay, so bila dah ambil Nutrika, dalam masa 1 minggu tu rasa ada perbezaan, dan sakit tu dah kurang banyak lah, dan dah boleh sembahyang macam biasa. Kalau tidak sebelum ni kita sembahyang duduk kan, masa sakit tu lah. Lepas tu dah boleh sembahyang semula, dan sampai hari ni dah tak ada rasa sakit. Okey, yang kedua, masalah macam sakit kat bahagian, orang kata reflux, acid reflux. So maksudnya acid daripada perut kita naik ke atas kan, melalui esophagus tu, so makanan tu. So kita kan rasa pedih macam tu kan, dan tu kadang-kadang tu rasa macam susah nak nafas tak. So bila dah ambil Nutrika tu, masa tu tiba-tiba terus senyap hilang. Okey, dan sampai hari ni kita dah tak ada dah rasa sakit. Tidak tu macam susah sangat nak bernafas kan. Tiba-tiba mesti dia kena attack tu lah. Okay. Dan sejak hari tu kita start kenalkan pada kawan-kawan, terutama kawan yang ada masalah kesihatan lah. Macam ada kawan yang ada masalah kecil manis, ada masalah, ada seorang tu yang dihubungi kita, dia kata dia ada masalah, ada kotoran darah dalam salur darah di otak kan. Tapi lepas tu dia repeat order. So maksudnya ada kesan. Lepas tu ada seorang tu ada masalah peristalsis, maksudnya dia susah nak membuang, membuang air besar kan. Dia pun repeat order juga. Banyaklah yang kecil manis tu memang dia kata dah banyak turun lah. Kalau dulu 18 kan, gula dia 18, sekarang dia dah bawah 8 macam tu. Kalau tidak dulu doktor dah recommend dah untuk ambil insulin, tapi dia kata nak hold dulu, dia ambil Nutrika nampak berkesan. Tapi yang pasti sesiapa yang ada penyakit kronik ni, tolong jangan berhenti makan ubat. Kita dengar nasihat doktor, okay? Sambil-sambil tu kita boleh ambil lah Life Nutrika, sebab dia adalah functional food. Okay? Terima kasih.